Datuk Jamal baru saja menyambut hari jadinya pada 7 Mei yang lalu. Dalam usianya yang dah melebihi 60 tahun ini, katanya dia pun bercadang untuk bersara daripada dunia seni, dunia nyanyian ini. Kerana pewarisnya pun dah ada katanya, anak-anaknya. Bukan senang nak jadi seorang Jamal Abdillah ini. Tapi kita tengoklah hukum dunia ini. Kalau kita buat baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lorongkan kita untuk mendapat kebaikan. Di hujung-hujung karier seninya, dia dianugerahkan dengan datuk, diberikan kebahagiaan hidup berkeluarga. Jadi apa yang pentingnya kehidupan kita ni, kita kena buat baik. Begitu juga Bella yang diakui oleh YB Syed Saddiq, seorang wanita yang cukup baik. Jadi bila kita buat baik, kita akan dibalas baik. Cubalah kita tengok momen-momen dia bersama Mok YB Syed Saddiq. Kerana pada mama yang lebih bahagia kerana Bella terangkan mengenai perasaan hati dia sebenar-benarnya. Dan itu yang mama simpan. InsyaAllah mama akan simpan kat tu sampai hayat mama. Dan besok misrayu. Jadi itulah hukum dan juga janji-janji Tuhan. Sebab tu sentiasa ada suruhan untuk kita berbuat baik. Berbuat baik kepada semua dan tidak menyalahkan orang lain dengan apa yang berlaku kepada diri kita. Dulu teman sendiri pun rasa sedih benar bila dengar lagu Keinsafan yang dinyanyikan, dirakam oleh Datuk Jamal. Sebenarnya kita ni kena insaf, kena sedar diri kita tu bahawa kita ni hanyalah hamba Tuhan. Tak boleh, tak sepatutnya pun kita sesama hamba ini nak salah menyalah tentang apa yang berlaku. Apatah lagi yang berlaku pada diri kita, kita salahkan orang lain. Insaflah. Tu yang teman macam rasa nak nyanyi je lagu Keinsafan yang pernah dipopularkan oleh Datuk Jamal ni. Ku mencari kesucian setelah keinsafan menjelma, masih tersirat di sanubari keganasanku di alam maya. Jari jemari ku tak berhaluan, hanya mengikut rentak hati dan perasaan. Masih ku menanti kemana kau bawa diri. Segala-gala yang ku inginkan setelah langit tidak bertepi. Jadilah sikit ya Goma lagu Keinsafan Jamal Abdillah. Semoga memberikan keinsafan dan kita mahu untuk insaf, membuat kebaikan di atas muka bumi ini. Sebab hidup kita tak lama. Sedar-sedar kita sekarang pun dah tua dah. Tak lama lagi kita akan masuk ke alam lain. Semoga kita dapat bertaubat, diampuni segala dosa-dosa kita, insya-Allah.